Mitos pun dah, salah faham pun dah. Sejarah pula macam mana? Sebenarnya bila kita cakap pasal albinism ni, dia bukan sesuatu yang something new ke apa ke, tidak. Dia dah ada lama dah. Dan sebenarnya dia dah dicatatkan beratus-ratus tahun dahulu ada dekat dunia ni. Jadi dalam video kali ni saya nak kongsi 5 fakta sejarah secara ringkas yang mungkin ramai lagi belum tahu. Ada yang mungkin beranggapan yang albinism ni baru dikenali zaman moden. Tapi sebenarnya tak, sebab keadaan albinism ni dah ditemui dari zaman dahulu kala lagi dan ditemui dalam pelbagai jenis masyarakat dekat dunia ni. Saya juga pernah dengar yang ramai orang ingat albinism ni hanya berlaku dalam kalangan masyarakat atau kaum tertentu sahaja. Betul ke? Pembetulan, albinism ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tak kira bangsa, negara, semuanya boleh terjadi. Tahukah anda? Sebenarnya perkataan albino itu berasal daripada perkataan albus yang bermaksud putih, iaitu berasal daripada bahasa Latin. Dan itulah istilah yang kita gunakan sampai sekarang, iaitu albino ataupun dalam bahasa sainsnya albinism. Kalau korang nak tahu juga, dekat dunia ni ada juga beberapa tempat yang mengalami salah faham tentang albinism ni. Tapi salah faham dia tu bukan biasa-biasa punya salah faham. Salah faham yang sangat teruk. Penindasan pun sama termasuk. Jadi disebabkan tu jugalah beberapa gerakan kat dunia ni telah dijalankan supaya mereka dapat menyampaikan pemahaman yang tepat kepada seluruh masyarakat di dunia. Dan itulah yang terjadi kepada 13 Jun baru-baru ni. Dan hari ni dah ramai albinism dekat luar sana yang sudah share pengalaman masing-masing tentang albinism. Ada yang share dari segi kerjaya, pendidikan, dari sosial media pun paling banyaklah kita dapat tengok sekarang ni. Itulah tadi beberapa fakta sejarah secara ringkas saya sharing kepada korang. Dan saya cuma nak cakap, walaupun albino ni sebenarnya dah lama wujud dekat dunia ni, tetapi memang seiring waktu juga masih ramai yang belum betul-betul mengetahui albinism ni, bagaimana keadaan sebenar dia dan history di sebaliknya. Jadi saya harap dengan perkongsian kali ni saya dapat memberi sedikit pencerahan dan kesedaran kepada orang ramai. Jadi kalau korang dapat sesuatu, boleh sharing ramai-ramai ya. Dapat sesuatu, jangan lupa follow.